ada tak apa-apa platforms yang you recommend, to cut out the noise, yang cuma bagi berita yang tulen ataupun berita-berita ataupun data ataupun informasi yang betul-betul dapat membantu pelabur untuk melabur dengan lagi bijak. Ya. Okay. Semasa saya mula-mula melibatkan diri dalam pelaburan, semasa saya mula-mula menjadi investment analyst ataupun penganalisa pelaburan, saya melakukan research secara manual. Saya membaca banyak laporan, banyak report. Saya baca. Gila itu. Ya, memang banyak. And saya kena buat decision mana saham yang harus kita labur. Kita lihat sesuatu syarikat tu dari segi growth, profit, keuntungan, profit margin, dividennya, dan juga dia punya momentum growth yang kita nak. Jadi those are done manually and take a lot of time. Okay. And kita kena producekan those report dalam masa seminggu atau at least 2 minggu. Tetapi sekarang ni kita dapati bahawa di Tempine Capital, okay, melalui beberapa software ataupun beberapa apps yang dia ada, terutama sekali Value Farm, can cut short all those research practice. Kita dah tak payah perlu nak buat research, tak payah perlu, kerana software ni ataupun app ni boleh can make decision for investor, which company yang ada dividend, which company yang ada growth momentum, and which company yang mempunyai profit margin yang terbaik. And in fact dalam apps ni juga boleh mengajar pelabur-pelabur, terutama pelabur-pelabur yang baru, apakah itu stock market, apakah itu fundamental analysis, macam mana nak lihat syarikat itu berprestasi bagus atau tak bagus, kan. Kemudian apps tu sendiri dapat membantu pelabur untuk memilih mana saham yang terbaik, cut short. Okay, daripada kita ambil tips ataupun dengar daripada orang, you do it yourself through apps ni. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.